negara ini, bukan saja Malaysia, semua negara. Dan kita syukur, Alhamdulillah, kita ada Petronas. Petronas itu bukan net exporter, now net importer. Kita kena beli minyak. Kita ada simpanan sekarang. Kita jamin April, Mei cukup. Bulan Jun tunggu dulu, belum tentu. Negara-negara lain sudah pun memulakan catuan. Sudah tahu berapa sengsara rakyat. Anak sekolah ada ditutup semua. Pejabat-pejabat kebanyakan sudah work from home. Kita masih mampu merancang dalam keadaan tenang dan baik. Sudah belajarlah untuk bersyukur. Korang pernah terfikir tak setiap kali isu harga minyak naik dekat pasaran global disebabkan krisis geopolitik, orang Malaysia selalunya akan rasa separuh selamat. Sebab apa? Sebab diorang ada subsidi dan diorang akan rasa macam kita kan pengeluaran minyak. Tapi korang tahu tak, ada satu rahsia besar tentang industri petroleum di Malaysia yang ramai tak perasan. Minyak mentah yang digali di perut bumi Malaysia, khususnya dekat perairan Terengganu, Sabah dan Sarawak, sebenarnya adalah antara minyak yang paling mahal dan paling berkualiti tinggi di dunia. Ya, korang tak salah dengar. Minyak Malaysia premium, grade kayangan. Tapi kalau dah berkualiti dan mahal, kenapa Malaysia ekspor keluar? Kenapa Malaysia kena import minyak dari Timur Tengah untuk kegunaan kereta harian mereka? So, dalam video ni kita akan rungkai satu persatu. Korang kena stay tune, tengok video ni sampai habis supaya korang faham. Untuk faham kenapa minyak Malaysia ni mahal, kita kena masuk makmal kejap. So, dalam dunia petroleum, tak semua minyak mentah itu dilahirkan sama. Kualiti nilai mentah dinilai berdasarkan dua faktor utama, iaitu ketumpatan dan kandungan sulfur. Minyak yang digali di Malaysia dikategorikan sebagai light atau sweet crude. Dan jenama paling terkenal di Malaysia adalah Tapis Blend. Kenapa dia dipanggil sweet atau manis? Bukan sebab Malaysia pandai buat teh tarik tapi sebab kandungan sulfurnya tersangatlah rendah, iaitu 0.1%. Disebabkan kualiti padu ini, minyak Tapis Blend Malaysia sering dijual pada harga premium. Bermakna harganya lebih mahal daripada penanda aras dunia macam Brent atau WTI. So, negara-negara maju macam Jepun, Australia, Korea Selatan sanggup bayar mahal-mahal untuk beli minyak dari Malaysia sebab kilang penapisan mereka nak bahan mentah yang kurang mencemarkan alam sekitar mereka. Dipendekkan cerita, minyak mentah Malaysia ni macam beg tangan handcraft yang mahal lah, yang mewah. Manakala minyak setengah negara lain tu macam barang kilang borong. Macam itulah korang senang faham. Okey, korang mesti tengah pening kan? Kalau minyak Malaysia bagus dan mahal, kenapa Malaysia tak pakai je sendiri untuk kegunaan di negara sendiri? Kenapa Petronas sibuk nak ekspor? Ini nama dia strategi bijak dalam bisnes. Jom kita tengok matematik mudah dia. Okey, baik. Sebagai sebuah negara, permintaan domestik atau penggunaan minyak harian di Malaysia sekitar 700,000 hingga ke 900,000 tong sehari macam tu. Tapi pengeluaran minyak mentah tempatan secara purata cuma sekitar 350,000 ke 500,000 tong sehari je. Nampak tak? Malaysia ada shortage atau kekurangan kalau nak harapkan minyak sendiri semata-mata. Jadi apa Petronas buat? Petronas ambil minyak grade premium yang mahal tadi tu dan diorang ekspor atau jual ke luar negara dengan harga yang lebih tinggi. So, duit keuntungan tadi tu masuk ke kantong negara. Kemudian untuk kegunaan harian rakyat Malaysia, Malaysia import minyak mentah yang grade biasa atau lebih murah dari negara-negara Timur Tengah. Minyak yang diimport ini dicampur dan ditapis dekat loji penapisan tempatan untuk dijadikan RON 95 dan diesel yang Malaysia guna sehari-harian. So, logik dia macam ni. Korang ada dusun durian Musang King grade AAA yang mahal gila. Daripada korang makan sendiri sampai muak, lebih baik korang jual Musang King tu dekat pasaran ekspor dengan harga RM80 sekilo. So, duit untung tu korang pergi beli durian biasa yang harganya RM10 sekilo untuk makan ramai-ramai dekat rumah. Kenyang dapat, untung pun dapat. Bijak kan? Tapi guys, langit tak selalunya cerah. Sejak kebelakangan ni, terutamanya masuk tahun 2026, rantaian minyak global berdepan cabaran yang sangat besar. Konflik geopolitik dunia
isu keselamatan di laluan laut utama dan kadar inflasi membuatkan kos pengangkutan serta insurans kapal tangki melonjak naik. Sebab tu, walaupun Malaysia ada minyak sendiri, kos untuk import minyak mentah biasa dan kos operasi penapisan tetap meningkat. Tanpa korang sedar, harga pasaran sebenar bagi RON 95 tanpa subsidi boleh mencecah RM4 ke atas seliter. Di sinilah peranan kerajaan dan Petronas masuk untuk payung rakyat. Kerajaan mengekalkan bajet subsidi berbilion ringgit supaya harga RON 95 untuk negara kekal terkawal pada kadar mampu bilik. Berbanding dengan negara lain yang dah lama apungkan harga minyak mengikut harga pasaran global. Sebab tu kalau korang pergi sempadan, nampak kereta plat asing gigih nak selundup atau curi-curi isi minyak dekat stesen minyak Malaysia. Sebab dorang tahu minyak Malaysia bukan sekadar murah disebabkan subsidi, tapi standard penapisan Euro 4M dan Euro 5 Malaysia memastikan kualiti minyak yang masuk dalam enjin kereta adalah yang terbaik. So, kesimpulannya macam ni. Frasa Malaysia pengeluar minyak itu memang betul, tapi naratifnya bukan setakat Malaysia ada minyak bawah tanah. Malaysia ada minyak yang berkualiti tinggi yang diiktiraf dunia. Dan Malaysia menguruskan sumber tersebut dengan strategi ekonomi yang membolehkan Malaysia menjana pendapatan ekspor sambil mengekalkan kestabilan domestik. Sebab tu sebagai pengguna, penting untuk kita faham rantaian ini supaya kita lebih menghargai setiap titis bahan api yang kita isi dan tak membazir. Korang pula macam mana? Strategi jual musangking dan beli durian kampung ni patut diteruskan demi ekonomi negara atau ada strategi lain? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share kepada kawan-kawan korang untuk kita lebih tahu banyak info korporat dan ekonomi santai macam ni. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Bye.